Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu akan bantu awak untuk belah buku teks dan jawab soalan terus berdasarkan apa yang penting lah. Okay. Dan kita akan mula dengan bab 6. Kita akan tengok apa yang penting dalam bab 6 ni. So hari ni kita nak sentuh bahagian ini sahaja. Bahagian struktur bunga. Okay. Bahagian struktur bunga. Struktur ini je, struktur penting, struktur bunga. Okey, jadi sebenarnya kan kita kan nak belajar mengenai pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Jadi awak kena ingat, kalau sebut pasal pembiakan seks mestilah ada bahagian jantan dan bahagian betina pada bunga tu. Okey, bunga ni dia bersifat hermaphrodite. Kalau dalam buku teks awak rujuk muka surat berapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 114 bahagian eksplorasi bio ni, okey, dia panggil hermaphrodite ataupun hermaphrodite. Terpulanglah, yang penting ejaan mesti betul. Hermaphrodite tu di mana bunga tu merupakan organ pembiakan bagi tumbuhan yang mempunyai bahagian organ pembiakan jantan dan juga betina, atau kita panggil sebagai bisex. Jadi kan kalau awak rujuk soalan percubaan tahun-tahun lalu ke atau ni, awak akan dapati pattern corak soalan tu dia lebih banyak bertanya, yang aras rendah dia bertanya untuk awak label. Label kan nama bagi bahagian jantan dan bahagian betina. Kalau awak tengok muka surat ni jelas. Okey, jelas dia tunjuk bahagian jantan dengan bahagian betina. Tapi nak lebih jelas lagi kita tengok muka surat yang ini. Muka surat samalah. Kita tengok gambar raja ini. Okey. So, organ pembiakan jantan kita panggil sebagai stamen. Okey, organ pembiakan jantan kita panggil sebagai stamen. Manakala organ pembiakan betina pada bunga kita panggil sebagai bahagian karpel. Okey, jadi apakah komponen yang ada pada stamen ataupun apakah bahagian bunga yang ada pada stamen dan apakah bahagian bunga yang dikategorikan sebagai karpel. Okey, stamen ni ingat bahagian organ pembiakan jantan. Jadi stamen dia terdiri daripada, yang pertama ialah anther. Yang kedua ialah filamen. Okey. Ini anther, ni yang panjang yang tidak berapa nampak ni dalam gambar cikgu ni ialah filamen. Anther dan filamen dua saja. Manakala bahagian organ pembiakan betina dia terdiri daripada stigma. Stigma yang ini, the whole ni ialah betina. Ini betina. Jadi atas ni, bagi atas ni kita panggil stigma. Okey, tiup ni kita panggil steel. Okey, ini ialah ovary dan ovule. Ovary dan ovule. So kalau jantan dia dua saja, anther dan filamen. Tetapi kalau stigma, steel, ovary dan ovule ni membentuk bahagian organ pembiakan betina yang kita panggil sebagai karpel. Okey. Dan juga bunga ni dia ada bahagian sepal dan peduncle untuk dan juga petal. Dia ada function dia, tapi dia bukan organ pembiakan lah. Tapi dia ada function dia, mungkin untuk sokongan. Kalau macam petal ni warna dia menarik, untuk menarik ejen pendebungaan. Tapi itu kita bincang nantilah. Jadi kali ni cikgu harap awak boleh bezakan organ pembiakan jantan pada bunga dan organ pembiakan betina pada bunga. Okey, mari kita tengok soalan untuk cikgu buktikan kepada awak bahawa memang soalan akan banyak bertanya mengenai Allahumma salli ala Muhammad. Suruh label. Okey, label. Soalan akan banyak suruh label. Okey, kita tengok soalan cikgu ada bagi latihan ni, nanti boleh tengoklah sambil-sambil buat modul. Okey. Macam-macam jenis bentuk tapi sebenarnya sama je. Okey. Kenal pasti struktur X. Kenal pasti struktur X. Awak rasa ni jantan ke betina? Bunga yang ditunjukkan dalam soalan ni unik sebab dia ada banyak. Dia ada banyak bahagian banyak bahagian betina dan banyak bahagian jantan pada satu bunga. Okey, jom kita recall balik gambar rajah kita yang sebelah tadi tu. Okey. Kalau steel ni jantan ke betina? Cuba tengok sebelah ni. Ni yang cikgu tunjuk ni. Steel ni betina ke jantan?
betina kan. Jadi yang X ni ialah organ pembiakan jantan. Dan awak ingat organ pembiakan jantan terdiri daripada dua saja, sama ada enter ataupun enter ataupun stamen. Enter dan juga filamen. Enter ataupun filamen. Okey. Bahagian atas ni X ni apa dia? X ni ialah enter. Ejaan mesti betul. Dapatlah anak-anak semua satu markah. Senang sahaja sebenarnya. Dia mesti ada soalan yang suruh label ni. Okey. Jom kita tengok lagi. Ada tak soalan related? Okey. Namakan. Ini soalan ni. Namakan organ pembiakan bagi struktur X. Struktur X tu struktur apa? Enter kan? Tapi nama organ pembiakan apa? Balik kepada gambar rajah ini. Okey, balik je. Cikgu. Balik. Tengok. Organ pembiakan ini nama dia ni. Ni nama dia. Enter, nama organ pembiakan dia ialah stamen. Okey, stamen. Dapat lagi satu markah. Okey. Tengok lagi soalan berikutnya. Adakah kita boleh jawab dulu atau kita skip dulu? Okey, ini kita akan skip dulu sebab cikgu tak ajar lagi kan. So, kita pergi kepada soalan berikutnya. Yang label-label dulu. Cikgu nak ajar soalan yang label-label sahaja dulu. Okey. Raja 5.1 menunjukkan struktur bunga yang terdapat dalam proses pembiakan tumbuhan. Okey, ni senang. Ini sama macam dalam buku teks awak ni lah. Okey, lebih kurang macam dalam buku teks awak tu. Okey. Namakan K. Pastikan awak tahulah mana K dan juga L. Namakan K dan juga L. Jom kita rujuk balik. K ni terdiri ialah merupakan organ pembiakan. K ni dikategorikan di dalam organ pembiakan stamen. Jadi K ni sama ada dia enter atau dia filamen. Okey. K ni enter atau filamen. Bukan. Salah sudah cikgu ni. Okey. L mana L? L sini. L yang ini. So tengok betul-betul lah. K ni kalau cikgu zoom, cikgu rasa tak sampai. Tapi kita tengok yang dia masukkan adakah itu tak? Cikgu double check sekejap. Okey, soalan ni soalan negeri Johor. Betul. Walaupun awak nampak macam tak sampai, sebenarnya K yang dia masukkan tu sampai dekat sini. Mungkin bila di print kan, K dia. Ini yang dimasukkan sebagai K. Okey, nanti awak buat pembetulan lah. Okey, K tu daripada stamen. So sama ada K tu enter atau filamen. So jawapan bagi K ialah K bahagian ini. Bahagian hujung ni. So K ialah enter. K ialah enter. Okey. L apa L? L apa? Cuba tengok L. L bahagian betina. Okey. L ni, ini L. Yang bahagian luar ni. Okey. Ini. Bukan yang di dalam. Jadi yang bahagian luar ni ialah ovari. Jadi L ialah ovari. So satu markah. Labeling tu satu markah sudah. Okey. So yang ni dua markah labeling dia. Jadi siapa yang cakap soalan ni susah, soalan ni senang, soalan ni salah lah tu. Bukan salah. Maksudnya, cuba tengok dulu bentuk soalan. Sekurang-kurangnya label tu boleh beri kita markah. Tahu label dulu. Okey, jom kita tengok soalan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, sama juga. Okey, soalan ni soalan esei. Jaranglah soalan esei dia suruh namakan. Tapi tidaklah impossible. Tapi biar cikgu nak awak namakan dia. Boleh. Okey, jom kita namakan lagi ke soalan yang ni. Ini pun struktur P dan struktur Q. Lagi kita label je walaupun dia tak minta. Okey, P. Okey, jom kita tengok soalan negeri mana ni? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2025. Okey, jom kita tengok soalan ni. P. Cuba awak labelkan P. Awak rasa boleh label tak P tu apa? Okey, boleh label tak P tu apa? P ni jantan ke betina? Kalau organ pembiakan jantan ke betina? Kalau dua macam ini je dia. Ini je. So dia ialah organ pembiakan jantan yang kita panggil sebagai stamen. So sama ada mana satu bahagian stamen dia. Adakah dia enter atau adakah dia filamen?
Kita label je dekat sini. So dia di sini kan, di hujung ni kan. So P ialah enter. Okay, P ialah enter. Tapi cuba tengok label ni. Menarik juga soalan ni. Cuba tengok label ni. Dia label kat sini satu, dia label kat sini satu, dan dia labelkan sebagai X. Jadi apakah X? Kalau ada dua macam ni di label, maka X ialah organ pembiakan jantan stamen. Stamen lah. Stamen terdiri daripada enter atau filamen. Ini enter, ini filamen. Okey, Y. Y ni dia bukan tunjuk satu benda, dia tunjuk sini tunjuk, bawah ni pun dia tunjuk. Maksudnya dia tunjuk the whole thing ni. Semua ni. So, dia menunjukkan semua organ pembiakan betina. Organ pembiakan betina kita panggil sebagai karpel. Ingat tahu, stamen terdiri daripada dua benda. Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Enter atau filamen. Tapi karpel terdiri daripada 4 benda. Okey? Boleh? Carilah apa 4 benda tu. Okay, jom kita tengok lagi soalan labeling sebelum kita endkan kelas kita ni. Ini satu. Kalau boleh awak labelkan lah. Okay, sekarang cikgu nak awak pula cuba teka. Apakah struktur P? Apakah struktur Q? Apakah struktur P? Apakah struktur Q? P. Bandingkan proses pembentukan gamet yang berlaku pada struktur P dan juga struktur Q. Okey. P, P ialah, cikgu nak tanya, jantan ke betina? Bahagian jantan ke bahagian betina? Okey. Bahagian jantan ke betina P ni? Bahagian ni bahagian jantan yang kita panggil sebagai stamen. Okay, cuma yang ditunjukkan ni bahagian ini sahaja, enter. Nama ini enter. So penghasilan butir bunga ataupun gamet jantan berlaku di enter. Bunga berlaku di enter. Dan penghasilan gamet betina, cikgu tak ajar lagi lah, tapi berlaku di struktur Q. Okey. Kalau semua ni barulah kita panggil sebagai karpel. Tapi kalau struktur Q ni saja, dia salah satu daripada komponen karpel yang kita panggil sebagai ovari. So ovari ialah tempat terhasilnya ovule. Ini ovule. Okey. Okey, itu sahaja untuk revision part 1 bab 6. Sebelum kita masuk belajar lebih lanjut pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, semoga awak fahamlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Macam mana dah ni? Cikgu nak crop ni. Cikgu lupa macam nak stop. Sini kan.